tayar Yokohama guys. So di depan Wan Cina ni ada 3 jenis tayar Yokohama. Sebahagian saja daripada jenama Yokohama dan banyak juga orang tanya Wan Cina tayar Yokohama mana, saya nak penjelasan dia. Okey, hari ni kita buat. Okey. So Yokohama adalah jenama Jepun, tayar buatan Jepun juga. Okey. Kita bermula dulu dengan ES32 yang berada di kiri saya ini. Okey. So ES32 dia adalah untuk perjalanan jauh, nak jimat minyak, nak senyap, nak selesa, semua dia ada. Okey. So cuma dia bukan performance. So dia nak grip sangat tu memang tak ada lah. Okey, perjalanan jauh nak pasang dekat MPV, SUV ke, kereta biasa ke, semua dia boleh sebab semua saiz dia ada. Okey. So kita bermula kepada yang kedua iaitu Yokohama Advanced Flavor V701. Okey, memang banyak orang cari tayar ini sebab apa? Sebab dia cukup lembut, dia cukup grip dan cukup senyap dan selesa. Dia macam Michelin sikit tetapi dia lagi performance daripada Michelin. Okey. So sama juga, boleh tengok bunga dia. Nampak? 4 longkang dan juga bunga rotation. Okey, untuk korang yang nak balancing kiri kanan, belakang depan, silang, X tak boleh. Dia boleh depan belakang aja sebab rotation ni dia memang susah sikit kalau nak buat rotation. Okey. So tapi bunga dia memang potong air. Tajam, lepas tu 4 longkang. Memang potong air, nak masuk air, nak dah kering. Memang Advanced Flavor memang belanja. Okey, bergerak kepada tayar semi slick daripada Yokohama AD08R guys. Ini semi slick memang orang tahulah. Harga memang tinggi sikit, memang keras sikit. Okey. So tayar dia semi slick memang kalau masa kering memang full perform. Okey. Tayar ini kalau kering memang lekat saja dekat lantai tu. Kereta memang rasa sangat stable kalau pakai tayar ni masa cornering. Kalau masa kering lah. Masa hujan memang kurang sikit sebab tayar semi slick dia atas hujan memang licin sikit. Kalau tayar UHP macam Advanced Flavor, okey, tak ada masalah. Lagi satu, dia agak bising sikit lah. Tetapi kering memang perform. Untuk kaki-kaki performance memang semua orang cari ini. Tapi ini AD08R, bunga lama. Sekarang bunga baru dah keluar, AD09. Okey, AD09 pun banyak orang cari juga. Okey, so itu saja untuk video kali ini. Kita cuma nak bagi tahu penjelasan sikit untuk tayar Yokohama. Itu saja untuk video kali ini. Kalau korang suka video kali ini, tolong like, share dan komen dekat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari link, cari Wan Cina. Thank you guys.